Perkataan akhadha dalam bahasa Arab Fusha kita tahu boleh datang dengan maksud ambil. Ini yang biasa kita dengar. Perkataan akhadha juga boleh datang dengan maksud berjanji. Akhadha ala nafsihi ahdan bitahsin sihatihi hadzal am. Dia dah berjanji dengan diri dia sendiri untuk jaga kesihatan dia, perbaiki kesihatan dia pada tahun ini. Tapi kita nak cerita tentang Amiah Mesir. Dalam dialek Mesir, akhadha ala boleh datang dengan maksud terbiasa, dah biasa buat sesuatu. Sebagai contoh, kalau kita jumpa orang, kita tengok dia jalan kaki daripada rumah ke tempat kerja dia ataupun daripada rumah ke sekolah, ke universiti, kita tanya dia, tak penat ke? Dia balas, ana wakhid ala kida. Ana wakhid ala kida. Saya dah biasa macam ni. Perkataan wakhid adalah isim fa'il dalam dialek Mesir bagi akhadha. Dalam bahasa Arab Fusha kita cakap akhidh, dalam dialek Mesir kita cakap wakhid. Jadi wakhid ala, saya dah biasa keda, macam ni. Wakhid ala keda. Wakhid ni isim fa'il untuk mudzakkar lah. Kalau untuk muannas dia kena cakap wakhda. Ana wakhda ala keda. Jadi kalau orang lelaki cakap ana wakhid ala keda, kalau orang perempuan dia kena cakap ana wakhda ala keda. Perkataan ni juga kita boleh guna kalau kita nak cakap kita dah biasa dengan seseorang, kita rapat dengan dia. Kita boleh cakap ihna wakhdin ala ba'd. Ihna wakhdin ala ba'd. Tuan-tuan tengok dekat sini perkataan wakhdin adalah jamak kepada perkataan wakhid. Wakhid mufrad, jamaknya wakhdin. Ihna wakhdin ala ba'd. Kami dah sama-sama terbiasa dengan satu sama lain. Teroka Amiah Mesir dengan lebih mendalam di app Amiflix.